Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Saya Muhammad Hafizi bin Jamaluddin dari kelas 5 Sains. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Johor Jaya 1 dan saya ingin memulakan pembicaraan kita dengan serangkap pantun. Sungguh keras si besi baja, besi dilebuh lalu dilentuh. Semangat membara bersifat wajah, maju berjuang, pantang berunduh. Yang berusaha, barisan juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati, pihak penganjur dan ahli jawatan kuasa, terima kasih saya ucapkan atas peluang yang dianugerahkan kepada saya untuk saya menutil kata pada hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya teruskan dengan pembicaraan kita pada hari ini yang mengenai buku Misteri Tamadun yang Hilang yang mengisahkan tentang Empire Lemuria. Empire Lemuria dikatakan wujud sezaman dengan Nabi Idris AS. Empire Lemuria juga dikatakan wujud sezaman dengan kota Atlantis, iaitu 75,000 tahun sebelum Masihi sehingga 11,000 tahun sebelum Masihi. Kota Atlantis dan Empire Lemuria memiliki sejarah bersama dan Empire Lemuria dikatakan memiliki tamadun yang moden yang dapat menandingi tamadun kita pada hari ini. Namun, sejauh apakah kebenaran teori ini? Adakah teori ini benar-benar mendukung yang Empire Lemuria benar-benar wujud atau ia hanya sekadar fatamorgana semata-mata? Terdapat beberapa catatan dan kajian yang telah dijalankan untuk mengetahui dan mengenal usul dan kewujudan Empire Lemuria ini. Antaranya ialah ahli zoologi Amerika Philip Luke Slater membuat kajian tentang sejenis haiwan primal iaitu lemur yang merupakan nenek moyang kepada monyet. Lemur dapat dijumpai di 3 kawasan berbeza iaitu Afrika, Asia Tengah dan Asia Tenggara. Walaupun ketiga-tiga tempat ini dipisahkan oleh lautan. Jadi, ahli zoologi ini membuat teori bahawa ketiga-tiga tempat ini pernah dihubungkan oleh sebuah daratan yang luas yang diberi nama Lemuria. Beliau mengusul nama Lemuria berdasarkan haiwan primal ini iaitu lemur. Seterusnya, Empire Lemuria pernah disebut dalam kitab Enoch iaitu kitab Nabi Idris. Dalam kitab tersebut mengatakan bahawa Empire Lemuria memiliki peradaban yang moden dan ilmu pengetahuan dari syurga. Sehingga hari ini terdapat 2 versi yang menceritakan tentang kehilangan Empire Lemuria. Versi yang pertama mengisahkan tentang Empire Lemuria musnah akibat gempa bumi dan banjir tsunami yang besar. Versi kedua mengisahkan tentang Empire Lemuria berperang dengan kota Atlantis dan sebahagian daripada penduduk Empire Lemuria melarikan diri ke serata dunia. Nilai murni yang saya dapati di dalam buku ini ialah keberanian. Sikap keberanian dapat dilihat di dalam setiap penduduk Lemuria yang berani bangkit melawan kota Atlantis demi mempertahankan tanah air mereka. Generasi pada masa kini wajar mencontohi penduduk Lemuria dalam mempertahankan tanah air mereka. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.